aku temukan batu permata tu. Aku sanggup tutup mulut kawan. Takut kawan terlibat bersama. Aku nak tanya, mana batu permata tu? Oh, apa lagi? Cakap Zul. Kat mana kau simpan? Kalau nak pergi sampan, dekat Kuala dia. Tapi second hand lah. Bukan sampan, simpan. Oh, simpan. Simpan apa? Batu permata itu. ITU. ITU itu. Oh. Sampan kayu bang, sampan batu tak ada. Sabar Man. Dia memang macam ni Man. Biar aku settle. Dengar ni. Ariman tanya pasal batu permata yang kita rompak dulu tu. Kau ingat lagi tak? 5 tahun dulu kita ada rompak kedai emas dan bawa lari batu permata. Mana? Oh, batu permata kedai emas. Oh, batu permata. Tahu pun. Dia memang macam ni Man. Kalau dia faham senang sikit. Mana batu tu? Tak, aku tak ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Somad, mengurut ke? Abang Somad tengah dia urut. Dia semalam tidur salah bantal. Aku tak salah bantal. Aku Akan nak beli barang ke? Nak beli barang layang-layang. Nak 4. Jomlah. Abang sana ambilkan. Okey. Macam mana kau boleh percaya dengan pekak ni? Habis tu nak percaya siapa lagi Man? Kita buat kerja bertiga je. Kau kantin kena tangkap. Aku pula sibuk berniaga. Nak tanda kau terus serah kat dia. Bang, cakap kuat sikit boleh? Kau jangan cuba nak menyapuk boleh tak? Aku... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalah dunia apa yang kau nak? Man. Sabar Man. Budak ni banyak bulu Man. Kalau cerita kat kampung Man, fajar kita Man. Ya, kan apa lagi kan? Nak tukar kali lain. Adik! Kala apa sekalipun dalam dunia ni, naik. Tak perlu warna-warna. Tapi Zara nak warna pink. Warna pink ke warna hijau, merah, biru, putih ke warna kelabu, biru macam ni pun sama je. Janji pandai main, dia naik tinggi. Sampai ke Judah, sampai ke Mesir. Kalau tak pandai main, goyang dek, goyang. Mandi kau. Apa dik? Kau diam! Tapi Zara nak warna pink juga. Sebelum ku pijak kau budak ni. Tak apa. Kita tukar aja habis cerita. Kan, jom. Abang tukarkan, jom. Ke dalam pula nampaknya. Aku tak kira. Apa terjadi sekalipun. Aku nak kau cari batu permata tu sampai dapat. Kedai akak ni ada jual kot. Jual apa je, On? Ni lepat. Kau tak ajar dia mengucap ke? Aku sabar tau. Sebab batu permata tu Man, aku boleh bertahan sampai sekarang ni. Kalau tak sebab batu tu. Kutu batu? Kutu batu mana ada Man? Kalau kutu babi banyak. Tapi dekat kebun. Kalau digigit kat tengkuk ni, dia punya sakit. Sekarang aku bercakap pasal batu, bukan pasal kutu. Macam mana kau boleh percaya dengan otak budak ni?